Wah. Assalamualaikum. Hari ini kita ada sedikit je, kita akan cerita banyak. Kita fokus kepada yang utama dia, enjin dia. Alright, untuk hari ini adalah model Saga baru, semua orang tahu. Jadi mungkin ada yang tak pergi training, saya tahu ada yang tak dapat training kan. So jadi hari ini kita fokus kepada enjin. Enjin ni yang ni, kalau siapa yang tak tahu lagi IGT tu apa, 1.5 semua dah tahu. Tapi IGT ni apa? Okay, IGT maksud dia I Green Technology. I Green Technology. Okay. So enjin ni diproduce dia memang khas buat fokus untuk jimat minyak. Tapi dia bukan bergantung pada enjin saja untuk jimat minyak. Dia bergantung kepada transmisi juga. Kalau korang tahu, kalau premium minyak, penggunaan minyak berapa? 5.1. Terbalik. 4.9 liter untuk 100 km. Maksudnya RM9.70 untuk 100 km. Kalau premium 5.1. Silap, sorry. Exact dengan standard 5.1 liter. Okay, kenapa 5.1? Sebab punca dia antaranya adalah 80. So CVT memang sebenarnya lebih jimat minyak berbanding 80. Okay, so untuk enjin ni dia gunakan konsep Atkinson system. Atkinson ni siapa? Orang yang buat sistem tu lah. Sistem Atkinson ni lah salah satu sistem yang buatkan dia jimat minyak. Cara pergerakan dia punya piston semua tu. Okay, siapa burst dulu minyak masuk dulu ke mana yang keluar dulu lah, itu cara dia. Panjang cerita kan. So dekat sini ada satu yang best, yang kalau boleh kita jadikan sebagai kita punya attack and defense, which is, tengok tak dia punya atas ni. Ini kita panggil apa? Coil. Apa je nama dia? Linux and Co. Linux and Co ni, kalau siapa buat study sikit lah, Linux and Co ni walaupun made in China, tetapi di China dia diguna pakai oleh kereta yang mahal-mahal. Jadi pembakaran dia tu memang lebih smooth dan efficient. Lagi baik daripada Nexon lah. Lagi baik lah, lagi better. Alright. So, ini dari segi enjin. Kalau korang perasan kan, kalau kereta Saga yang lama, bahagian sini, ini kita panggil apa? Kenapa plastik? Di cover tu. Cover je kan? So kalau customer tanya, kenapa plastik? Dalam besi. Dalam dia memang ada besi. Okay. Alright. So, untuk bahagian ni, dia dah gunakan sistem timing chain, tak guna timing belt. Tapi adakah timing chain kita sama dengan timing chain yang lain? Tak tahu. Timing chain kita dah berbeza. Lagi better berbanding semua timing chain yang ada dalam pasaran hari ni. Itu antara point dia. Lagi better. Okay. And then, macam mana pergerakan timing chain kita? Dia menggunakan apa? Kalau timing chain yang lama, yang biasa orang guna, dia guna jenis bergerak. Dia kita panggil macam belt. Belt sahaja. Tak ada gigi. Betul? Tak ada gigi. Tetapi kita menggunakan chain belt yang ada gigi. Tooth. Yang ada gigi tooth. So, lebih kukuh dan lebih selamat, lebih tahan lama. Okay? Pernah tengok kan? Ada yang tahu pasal kereta, dia tahu pasal gigi tu. Ada lekuk. Dia panggil gigi lah senang kata. Macam sprocket. Macam rantai tayar tu lah. Cengkaman lagi kuat. So, bila cengkaman lagi kuat, bermaksud lagi senyap. Dan lebih tahan lama lah insyaAllah. Okay? Itu timing chain dia. Alright. So, go for gearbox. Gearbox kita menggunakan, kalau premium CVT punch. Ada orang kata, kenapa pakai CVT punch? Dah terbukti dah dalam pasaran. Memang kebanyakan CVT punch dia guna pakai. Okay? Yang menyebabkan gearbox tu rosak, cara guna. Itu kena ajarkan semua. Cara guna CVT macam mana. Actually CVT 80 adik-beradik je. Cara guna sama je. Okay? All the way nak gerak tu, slow, relax dulu. Dia tak boleh berlumba. Macam di CVT lain. Okay? Penggunaan dia lain. So, ajarkan semua cara guna je. Alright? Untuk exact dan juga standard, pakai 480. Customer ada yang pandai, dia kata, kenapa tak 580? Kenapa tak 680? Akan ada. Memang ada dekat luar yang 580 ada. Tapi kenapa 480? Tengok harga lah berbaloi lah dengan harga yang kita dapat. Okay? Nak minta lebih-lebih, dah bagi betih nak apa. So kita kena tahulah benda tu because kita nak harga kita supaya entry level semua orang boleh beli. Alright. So, satu soalan nak tanya korang. Boleh tak masuk turbo? Boleh. Kalau siapa pandai kat mana boleh sambung turbo tu? Dia dah siap lah. Kat mana? Nampak dia dah siap dah. So, kalau customer tanya boleh tak tambah turbo? Boleh.
Oh, boleh Boleh? Kesan dia apa? Kesan dia. Adakah kereta ni selamat dibawa kalau pasang turbo? Piston dia dah cipta untuk tahanan tak ada turbo. Tak. Block kan? Tak. Memang enjin dia adalah enjin S50. Enjin dia memang untuk enjin turbo. Cuma untuk currently dia tak ada turbo, dia dipanggil sebagai natural aspirated. Sebab without turbo. Tetapi boleh tak masuk turbo? Boleh. Kesan dia, bahaya dia adalah kereta ni confirm lagi king daripada king yang ada sekarang ni. Sebab dia akan terbang. Okay. Nasib baik dia bukan direct injection. Kalau dia direct injection, torque dia bukan 150. Torque dia akan jadi 290. Sama macam S50. Sebab enjin dia sama. Tapi kalau customer nak, suruhlah customer buat hingga lepas habis warranty. Kan? Abang kalau pasang turbo confirm buat punya. Tu soalan yang customer akan tanya, bang, tak ada tambah turbo ke? Kata enjin sama. Ni. Itu. Kena belilah benda tu. Tapi rasa ruang kena adjust lah. Tak ada ruang. Bateri tukar tak patut. Kena adjust bateri tak belakang ke kan. Bateri ni buat letak belakang bonet ke. Buang lah. Buang Okay. Nampak? Mula-mula dah fikir macam mana nak tambah turbo. Okay, besides that, perasan tak satu benda sini ada benda yang lain. Ni radiator ni. Radiator. Okay. Radiator. Kali ni radiator, nak check air radiator senang je. Check dekat sini. Level dekat sini. Alright, so tak susah dah. So masih lagi diberi APS. Okay. One thing dekat kereta ni, dari segi safety purpose dia, premium ada 6 airbag. Exact ada? 2. Exact ada berapa? 2. 2 ke 4? Standard ada 2. 4. Okay. Untuk segi safety dia, dari segi wrist bar. Pernah dengar wrist bar? Kalau kereta ni, kalau Saga yang lama ada stroke bar. Yang ni kenapa tak ada stroke bar? Ada ke tak ada stroke bar korang rasa? Kalau ikut perancangan Ada. Ada dekat bawah. Dia dekat bawah. Dia pegang dari bawah, dia tak pegang dari atas. Okey? Oh ni. Dia pegang dari bawah. Okey, selain daripada tu, wrist bar dari segi kekuatan, orang kata apa, besi tulang dia. Besi tulang dia adakah lebih bagus berbanding Saga yang lama? Lebih bagus. Kalau Saga lama, dia punya wrist bar dia tak ada yang bahagian bawah. Bahagian bawah, dekat bawah seat tu, seat driver, tak ada. Saga lama tak ada. Saga baru ada. Okey, apa kegunaan wrist bar ni? Apa gunaan dia? Kalau langgar tepi dia tak. Salah. Tepi dia tak. Tujuan dia dipasang dekat bawah seat tu, okey, untuk sebab konsep enjin baru ni untuk X50, S70, X model, enjin ni akan jatuh. Untuk kereta Proton, biasanya bukan Proton sajalah, Volkswagen, Mazda. This is all the new technology untuk pastikan enjin ni tak hempap driver. So kalau ada model-model lain lagi masih lagi guna konsep macam kereta-kereta lain orang tengok kan, tak nak sebut lah nama apa. Kalau kata accident pun memang enjin masuk dalam. Kena habis patah kaki. Tapi yang ni kalau ada hempapkan dari depan, enjin akan jatuh ke bawah dan biasanya kereta akan ke depan, kereta takkan ke kiri. Enjin ni akan ke bawah. Jadi bila ke bawah, enjin tu takkan tembus sebab kita ada wrist bar ke bawah. So kuatlah, bahagian bawah pun kuat. Tu support bahagian bawah sebab enjin ni confirm kita akan ke bawah. So selamat lagi lah penumpang dan juga driver kita. Okay, tu sebesar ringkas lah. Nanti insyaAllah ada kesempatan kita akan buat lebih lagi lah. Okay, so terima kasih join hari ni. Kalau ada persoalan boleh PM tepi. Okay, terima kasih semua. Okay, Papa Roger. Terima kasih.